Harga emas telah pun mencipta rekod yang baru. Jadi persoalannya, berapakah keuntungan Daus melabur dalam Versa Gold? Sebab korang tahu Daus invest RM1,000 setiap bulan ke dalam Versa Gold ni. Jadi guys, Daus update dulu tentang Versa Cash Eye Daus, di mana korang boleh nampak duit Daus dalam Versa Cash Eye telah berkurang dan pengurangan adalah sebanyak RM103,000 Daus telah pun withdraw. Jadi duit ini adalah untuk Daus membayar duit zakat lah untuk sebelum penghujungnya tahun 2025 ni. And then kita tengok pula kepada kita punya Versa Gold dan korang boleh lihat Daus sedang mengalami untung hampir RM5,000, iaitu sebanyak RM4,966. Dan Daus rasakan harga di sini sebenarnya belum fully update, sebab kita tahu yang Versa Gold ni untung yang kita nampak sekarang ni memang tidak real time langsung. So harga telah pun terbang pada hari semalam ataupun hari ni. Jadi sudah pasti dalam Versa Gold Daus ini tidak menunjukkan lagi lah. Dan bila kita lihat 1 year return adalah 45% dan YTD return adalah 47%. Now kita tengok kepada Versa Growth. Versa Growth ini memang tak ada apa growth sangat pun. Dia punya return hanyalah 3% saja. Untung 179 dengan bermodalkan berapa? RM4,000. Memang tak worth it lah Versa Growth ni untuk Daus. Padahal dah labur lama daripada tahun lepas, daripada Mei 2024, dan untung banyak ni memang baik melabur dalam emas kan. Now kita tengok Versa Global Eye. So Versa Global Eye ni dia melabur kepada satu dunia, dan hasilnya lah di mana Daus telah pun untung RM98, hampirlah RM100, dan Daus labur pun lama daripada Mac 2024, and lepas tu Daus tak top up apa-apa dah. Daus hanya deposit RM600 saja. So untungnya sekitar 14% dalam masa setahun lebih, which is sangat okey. Now kita tengok pula Versa India kita, di mana untung sebanyak RM1. Jadi sebenarnya rugi tau kalau korang tengok betul-betul. Selama dah melabur dalam Versa India ini rugi, tapi bila kita nak rekod hari ni dia tiba-tiba untung lah. Dia untung pun tidak banyak, hanya RM1 saja, sebab Daus pun baru saja mulakan pelaburan dalam Versa India ini pada bulan Oktober 3 bulan lepas. Ini sebenarnya nak buat kuas lah, tapi alang-alang tu Daus memang pun berminat pun nak melabur dalam potential company dekat India kan. Dan itulah performance untuk Versa India. What about Versa China? Versa China Daus rugi negatif RM28 ataupun negatif 11%, dan hasilnya India menang, China kalah. And then ada jugalah Versa Japan Daus, di mana Daus untung 9%. Cuma Versa Japan ni Daus tak deposit apa-apa duit lah. Korang rasa Daus patut top up ataupun tidak? Baru kita boleh fakkan Japan versus India versus China, siapa yang menang. So kalau korang nak Daus buat, Daus deposit setiap bulan RM100 juga, korang komen guys, please top up Versa Japan. Daus akan buat lah untuk korang semua kalau ada demand. Jadi buat masa sekarang memang Versa Gold lah yang paling untung sekali, sebab emas naik dengan banyak. Dan sebenarnya Daus pun berasa gayat lah, sebab tinggi betul dia naik, takut dia jatuh pula. So nak tak nak kita kena prepare lah untuk worst case scenario. Jadi guys, kalau korang nak guna Versa, pastikan korang daftar Versa guna kod VDAUSDK supaya korang mendapat free reward RM10 apabila korang deposit minimum RM100 ke dalam mana-mana fund yang ada lah dalam Versa.